sehingga sekarang masih lagi ada orang yang terbang tanpa menggunakan travel agency. Mungkin adalah satu dua masalah yang sedang berlaku. Pergi dengan travel agency kena tipu dan sebagainya. Bagi saya itu adalah sangat-sangat terpencil. Daripada mereka yang terbang tidak ada yang menguruskan mereka. Ada kes yang sakit terlantar di hospital, ada yang sampai sana di saya dulu belajar Madinah, perempuan. Depan mata saya orang tidur tepi jalan. Tahun lepas, 2 tahun lepas, suatu bau Covid, hotel Mekah Madinah penuh. Ada jemaah-jemaah yang tidurnya di tepi jalan, tidurnya dalam masjid, tidurnya dalam surau bermimpi. Bila kita tanya kenapa? Sebab dia tak pergi dengan travel agency. Ada lagi yang masalah besar, bila dia terbang, dia tak tahu tempat miqat dekat mana. Dia terbang di IY, sampai dekat sana dia terus masuk ke Mekah tanpa berniat ihram. Bila kita tanya, dia datang tegur saya, "Oh Ustaz Musyrik kan?" Tapi bukan jemaah saya, tuan orang kenal saya. Nak ceritanya, dia sedang bershopping. Dalam keadaan bershopping, saya tanya dia, "Tuan dah buat umrah?" "Belum lagi." Bila sampai? "Baru sampai pagi tadi." Ni dah Zuhur ni, tak buat umrah lagi. Bagi saya ini kegagalan. Bukan gagal dapat hotel. Gagal dapat hotel ni satu hal lain, tapi gagal dalam masalah menguruskan ibadat. Di luar, isunya adalah bila dia berurusan dengan travel agency yang tidak ada lesen. Dia sebut travel agency juga, tapi dia tak ada lesen. Dan kita sebut dia adalah DIY. Dan dia adalah DIY dan merosakkan market lah sebenarnya. Sebenarnya masyarakat dia tak faham bahawasanya bila dia nak pergi umrah, nak melancong, dia boleh datang ke travel agent buat seperti DIY juga. Tapi kita nak ajak datang ke hari karnival. Bila datang ke hari karnival, berjumpa dengan travel agency yang ada, bus-bus yang ada di situ. Alhamdulillah semua bus-bus ni kita dah buat semakan. Mereka ni dah berlesen penuh di bawah Kementerian Pelancong Malaysia dan lesen mereka hidup. Tidak ada orang yang tidak hidup lesennya dalam karnival kita. Jadi benda tu trusted. Kita nak bina trust tu dengan pengunjung dan juga kita nak bawa satu persepsi travel biarlah dengan travel agency.